Mereka bukan askar tetap. Mereka juga bukan tentera sepenuh masa, tetapi semangat mereka utuh dan tidak tergoyah. Regimen Askar Wataniah, satu pasukan yang mungkin jarang disebut, tetapi kesetiaan mereka kepada tanah air tidak pernah pudar. Dari zaman darurat hinggalah ke zaman moden hari ini, mereka tetap berdiri sebagai perisai negara, sebagai pahlawan sukarela Malaysia. Ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1958, Askar Wataniah lahir dengan satu matlamat: merangkul semangat rakyat biasa untuk mempertahankan tanah air yang tercinta. Ia merupakan pasukan simpanan tentera darat, tetapi fungsi dan peranannya jauh melangkaui gelaran itu. Hari ini, Askar Wataniah bukan lagi sekadar tentera simpanan. Mereka adalah barisan hadapan ketika negara berdepan krisis. Ketika bencana alam seperti banjir besar melanda, merekalah yang turun membantu menyelamatkan mangsa. Ketika pandemik COVID-19 menyerang, mereka antara petugas barisan hadapan yang mengawal sempadan dan menguatkuasa perintah kawalan pergerakan. Di medan aman, mereka mungkin bekerja sebagai guru, jurutera atau petani. Tetapi apabila tiba hari latihan, mereka adalah tentera. Jiwa mereka adalah jiwa tentera. Di sini lahirlah istilah Soldier on Sunday, menggambarkan bagaimana seorang rakyat biasa boleh berubah menjadi askar terlatih demi tanah air tercinta. Namun, jalan untuk menyarung pakaian loring bukan semudah yang disangka. Untuk menjadi anggota Askar Wataniah, seseorang itu perlu melalui kursus asas prajurit muda sukarela, satu latihan intensif yang dahulunya dikenali sebagai kursus rekrut. Inilah titik mula perubahan daripada seorang awam kepada seorang tentera. Perubahan ini bukan sekadar pada rupa tetapi pada jiwa dan disiplin. Latihan ini akan menguji segalanya: mental, fizikal, emosi dan semangat juang. Para peserta akan mengharungi pelbagai bentuk latihan fizikal yang mencabar, kawat kaki yang penuh ketelitian, pembentukan jasmani yang mantap, hingga ke pengenalan ilmu medan perang dan seni bela diri. Namun, musuh terbesar dalam kursus ini bukanlah rakan-rakan lain, tetapi diri sendiri. Adakah mereka mampu melawan keletihan? Adakah mereka sanggup menolak keselesaan demi disiplin? Di sinilah keazaman sebenar akan terserlah.